Assalamualaikum warga-warga YouTube. Palawan Anxiety 2.0. Cara aku, gaya aku, Ahmad. Geng, hari ni topik aku adalah agoraphobia. Korang tahu apa tu agoraphobia? Takut tempat tinggi. Inilah awal-awal aku kena, and awal-awal kemuncak anxiety aku. Fly. Ada satu masa tu, aku naik flyover ni, aku naik motor lah. Aku bawa balik kerja. So bila aku chill naik motor kan, aku tengok dah bahagian kat luar ni, kat tempat tinggi ni. Suddenly jantung aku laju. Tekak aku tiba-tiba tercekik. Ini gabungan psikosomatik dengan agoraphobia. Apa hang rasa tercekik pula? Kau gayat-gayat je lah. Okay Start pada tu, hidup aku mula berubah 360. Aku bukan takut saja naik flyover. Malah aku juga takut naik ke bangunan yang tinggi. Okey, aku ni sampai berhenti kerja. Tak mampu bekerja. So aku akan cerita lagi yang bab itu pula. Sekarang ni aku cerita pasal agoraphobia aku dulu. Aku tak keluar pada rumah selepas itu lamalah sebab anxiety mula high, mula rasa. And kalau keluar pun aku keluar dengan kawan aku. Masa tu family aku, wife aku dulu kan. Bukan dulu, maksud wife aku dulu, girlfriend aku lah. Dia lah bawa aku. Tapi aku cakap dia, jangan naik flyover. Lalu kat bawah. Faham tak aku punya ni? So bila aku mula berlawan, aku bawa motor. Bila aku bawa motor ni aku buat food delivery. Satu tempat yang aku akan elak adalah flyover. Dua tempat yang aku kena lepas tu adalah bangunan tinggi, kondo, flat dan sebagainya. Kenapa kondo flat ni aku kena? Okey. Sebab tempat dia tinggi. Satu hari tu aku pergilah kan, nak hantarlah food delivery ni tingkat 30, naik lift kan. Aku nak kat sampai dah ni. The best thing, kalau kau naik kondo, guard ni akan touch. Kan kau tak boleh nak tingkat, aku nak bertijak tingkat ni, tak boleh. Kan kalau tingkat 30 lah. So bila kau naik tu, jantung kau dah mula laju. Kau dah mula resah, gelisah. Aku cakap, aku dah terduduk kan. Aku tekan G cepat lah. Pintu dah terbuka. Aku tak sempat pun nak hantar. Ada seorang dia stewardess, tapi dia duduk kat situ. Dia masuk lift sebab nak turun sekali kan. Nak turun kan. Dia nampak aku. Dia cuba kawal aku. Sebab apa? Dia memang belajar bab tu kan. Sebab macam mana nak handle customer yang ada anxiety di dalam kapal terbang, flight apa semua. So aku turun. Dia tenangkan aku. Dia suruh aku tarik nafas kan. Relax, chill. Sebenarnya aku cerita kat korang paling simple untuk korang tenang adalah bersembang. Teknik breathing tak berjaya pada masa itu. Grounding tak berjaya pada masa itu. Kau tahu bila ni? Tak apa, itu dah kau akan cerita. Kenapa tak berjaya? Aku akan cerita lambat lagi. Okay? Kita cerita pasal apa yang aku rasa dulu. Baru aku akan cerita macam mana aku incoming ataupun aku macam calmkan diri aku dengan cara-cara aku. Dengan apa yang aku belajar. So agoraphobia ni, kalau kau tak rawat, kau tak lawan, kau tak akan sihat. Ini fakta man. Ini fakta. Aku sekarang ni, aku cerita kat korang, pasal psikosomatik. Sekarang ni agoraphobia. Gayat. Dulu korang tak gayat man. Sumpah lillah aku pun tak gayat dulu man. Aku tak pernah gayat. Tingkat 2 aku boleh terjun. Tingkat 1 pun aku boleh terjun. Ataupun kalau aku pergi mandi ke apa kan, ada satu dulu kat Empangan, tempat ni memang dilarang masuk. Aku pun masuk. Aku sanggup terjun. Dia dalam tingkat, aku rasa 6 ke 7 macam tu, aku boleh terjun. Tak takut man.
Aku naik roller coaster banyak kali. Naik Solar Shot zaman kat Genting dulu, naik banyak kali. Sebab rasa tu tak pernah takut. Tiba-tiba aku jadi takut disebabkan anxiety aku mula jadi trigger. Disebabkan apa anxiety trigger aku tak tahu. Selalunya orang kata trauma ataupun mula stres kerja. Benda ni boleh related lah, tapi aku tak tahu kenapa jadi macam tu. Aku tak berani cakap. Sebab kalau aku jumpa doktor pun sama je. Sebabkan trauma kau apa ni. Tapi related yang benda buat aku takut ni, aku jadi jam lah kan. Standard kita stres. Psychosomatic agoraphobia dah pun aku cerita. Aku akan cerita lagi apa yang related yang akan datang. Kenapa aku tak naik bangunan tinggi? Kalau aku dapat food delivery, naik tingkat 30, aku cancel. Kenapa aku laluan yang tak ada flyover? Ini pun ada juga scientific nama dia yang ada masalah. Orang kata mental disorder ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tolonglah like, mat. Join aku punya TikTok sekali. Support view bagi naik. Baru ada bag. Kita bercerita, kita berkongsi. Assalamualaikum, jumpa lagi. Pahlawan Anxiety 2.0. Semoga korang sihat-sihat. Terus lawan. Jangan takut. Kalau korang tak rawat, macam mana korang nak sihat?